Tips untuk hampa mai ke Penang, nak masuk ke Penang ni, hampa mai awal pagi lah, awal pagi Ahad. Sama juga Sabtu pun pagi-pagi tu memang tak jam lah. Dan satu lagi, kalau awal pagi tak ada JPJ yang jaga dekat sini. Dia buat mereka tak masuk lorong ni lah. Lorong betul dah tutup lah. Oh sorry lah guys, aku terpaksa ikut sini sama dengan mereka ni. Oh dandan dia pergi tu, dandan dia keluar tu. Ok, ni Stadium Bandaraya. Ok, nampak dah meriah, dah start meriah lah. Tengok itu lah, ini rock walk guys. Tu Stadium Bandaraya. Ok, pagi ni kita ada ride. Kita nak masuk ke pulau. Let's go. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kembali. Okay guys, setelah lama hampa menunggu video-video aku, hari ni aku ada kelapangan sikit untuk buat video. Jadi untuk pagi ni kita akan ride masuk ke Penang. Stay tune guys. Tunggu dan lihat video sampai habis. Ok, sebenarnya lama dah aku nak pergi ke belah pulau ni, belah Penang kan, untuk pergi ke satu tempat ni, tapi tak kesempatan. Kalau minggu lepas aku buat apa minggu lepas? Kalau minggu lepas ada busy lah. Setiap minggu memang busy sangat lah. So minggu ni kita curi masa sikit. Kita buat ride sambil aku nak masuk ke Penang dan nak ke rock walk. Rock walk Pulau Pinang guys, yang dekat Stadium Bandaraya tu. Let's go. Nanti aku akan sambung lah. Kalau nak ikutkan perjalanan ni memang agak lama lah. Ok, nak sampai ke 40 minit. So kita akan cut lah. Dan ditambah pula dengan hari ni tak hujan. Jadi dah confirm lah, sah kan aku boleh buat ride lah untuk pagi ni. Oh, mungkin baru lepas hujan semalam kan. Dan baru tengok jalan ni pun dah berlopok-lopok sebab hujan panas. So kita akan pergi bor minyak dulu. Minyak pun dah setengah ni, setengah tank je. Kita akan isi minyak dulu guys. Pam 13 kita buh RM5 saja, sebab RM5 ni aku rasa banyak. Ok, tadi tongguai kayu ni, tunggui ni, aku nampak macam ada something yang menyeramkan lah. Bila aku sampai kat sini kan, dia macam satu benda yang kenapa dia tak buang terus semua. Buang sampai ke padu dia tu. Ok guys, RM5 pun dah dekat penuh lah. Let's go. Ok, rock walk ni yang aku nak pergi ni, kalau hampa tahu lah, kalau hampa pergi Penang, hampa tahu lah kan, tempat
Dia macam pasar pagi yang jual barang-barang antik, barang-barang lama, dan juga barang-barang keperluan harian. Ada makanan, ada buah-buahan juga. Yang menarik tu ialah barang-barang lama tu, antik lah, ataupun kita panggil barang-barang rare kan. So aku daripada dulu lagi, sejak aku duduk di Penang, di belah pulau. Dulu aku duduk dekat Gulkong tahun 2010. Memang aku selalu pergi rock walk lah. Kami punya aktiviti mingguan lah. Aku dan wife aku akan pergi sana lah. Sebab Gulkong dengan Stadium Bandaraya dia tak laju sangat kan. Lalu kot dalam Perak, lepas tu Tembus kot, lepas tu terpanggil apa, Rumah Piramli kan. Sampailah, lepas tu Stadium dan kawasan situ lah tempat tapak rock walk. Tapi sejak aku pindah 2018, aku pindah ke sini, Kepala Patah. So tak ada dah lah aktiviti nak ke sana tu. Jadi jauh lah kan. So kami banyak main dekat belah sini je lah. So hari ni aku ada kesempatan, aku tanya balik, aku nak pergi ke rock walk. So kita boleh tengok lah barang-barang rare apa kat sana. Pergi pula dengan motor untuk senang kita parking. Kalau dengan kereta memang susah gila nak parking. Aku memang dah tahu dah lah, kita dah tahu lah cara macam mana nak parking buat semua kan. Kereta akan susah lah parking. Motor akan penuh, tapi still lagi senang lah. Alright guys, nanti kita sambung kat sana. Ok, Alhamdulillah pagi ni jalan tak sibuk, tak jam. So hari Ahad pagi kan, biasa kan. Kalau hari Ahad tengah hari, petang tu memang agak jam lah. So tips untuk hampa mai ke Penang, nak masuk ke Penang ni, hampa mai awal pagi lah, awal pagi Ahad. Sama juga Sabtu pun pagi-pagi tu memang tak jam lah, Sabtu dah Ahad. Kalau hari biasa memang jam pagi-pagi sebab orang nak pergi kerja kan. Macam ni nampak tenang ya, tak sibuk. Dan satu lagi, kalau awal pagi tak ada JPJ yang jaga dekat sini. Tak ada. Mereka tak jaga pagi-pagi. Mereka tak jaga awal pagi. Mereka akan jaga pukul 10, 11. Tu sakit lah. Tu dia tip dia kan, aku nak abang apa. Kat sini dia pun tak tunggu lah pagi-pagi macam ni, tak ada lah. Hampa selamat lah. Kalau hampa masuk pagi, hampa keluar pun hampa takkan kena. Sebab belah sana tak ada JPJ, belah sini je ada JPJ ni. Ok, Penang ayat surut lah. Nampak tiang tu, dia nampak di bahagian bawah tiang tu kan. Tu menandakan ayat tengah surut. Aku nampak motor depan tu guys, dia laju gila tadi. Aku nak digas pun malah, sebab aku dah tengah slow. Kalau aku nak kampui digas dia tu, lambat lah kan. Motor tu dengan exhaust yang bising gila, exhaust perang lah. Nampak Penang lah, Penang. Hampa tengok selalu jana mata memandang Penang di sebelah tepi-tepi ni dah ditambak dan dipenuhi dengan bangunan-bangunan yang tinggi lah. Nampak di sebelah Queens Bay, di sebelah yang ni The Lights. Sana tu Georgetown, Welky lah, sana Welky lah. Ok, untuk nak pergi ke Bandaraya, kita kata Stadium Bandaraya kan, dia sebenarnya ada beberapa jalan lah.
Kalau aku duduk sebelah Kelugok ni, kampung aku ni, kampung mak mentua aku lah, kampungku lah, aku akan ambil jalan Jelutong dan terus masuk jalan Perak. Aku masuk ke dalam lah, tu sampai lah ke Stadium Bandaraya. Tapi kalau aku main daripada sini, daripada jambatan, kita terus je guys, kita terus je. Ni semua baru buat ni. Ni flyover ni, tembus ni, highway ni. Apa nampak? Jalan ni keluar ke Kuil Hindu Kelugok, dan dia akan tembus ke Bukit Gambiang, USM macam tu lah. Okey, kalau kod sini kiri ni hampa akan pergi ke Jelutong, Green Lane ni kan. So aku tak akan ambil jalan kiri lah. Kita akan terus, dan kita akan ambil jalan aku tak akan ambil jalan kat air hitam ni. Aku akan ambil jalan depan ni. Dia buat mereka tak masuk lorong ni lah. Lorong motor dah tutup lah. Oh, sorry lah guys, aku terpaksa ikut sini sama dengan mereka ni. Katanya lorong motor. Oh tak boleh, lorong motor katuk. Kalau betul lah kita pakai lorong ni lah. Kalau tidak, sini polis akan tunggu, dia akan saman lah sampai tak masuk lorong motor. Nanti kalau renovate kot ni, sama gila tak ronda kot dalam Penang sejak aku dah pindah. Kita ambil atas lagi. Okay, kalau jalan yang terdekat sekali untuk ke Stadium Bandaraya ni, hampa masuk ke kiri ni ya. Kod depan sana pun boleh, tapi kod depan sana dah hampa dah terlepas simpang kan. Kita akan pergi ke belah kiri ni, Bandar Seri Pinang, Jalan Sungai Pinang. Untuk nak ke road walk ni, dia sesuai dalam pukul 10, 11 tu okey lah. Dah sampai awal sangat pun tak elok, sebab kadang-kadang peniaga-peniaga ni mereka pun tak sampai lagi, mereka baru nak siap. Sampai dalam pukul 10 cantik lah kan lah. Tadi lah pukul 9.20 guys. So kita terus lah kat sini, kita terus. Kita akan lalu Honda Big Wings, tempat yang aku test ride ni CBR 650 E-Clutch. Ini nasi boy, macam ramai orang beratok tu, macam jual nasi viral. Okay, ni Honda Big Wing. Ni kalau hampa nak beli CBR apa semua, tapi CBR tak keluar lah, CBR yang 1000cc lah. Kalau ADV XADV 750, mari sini lah. Okey, sampai traffic light ni kita masuk kanan lah. Kalau terus sana rumah Piramli, Simpang 4 ni kan. Kalau kiri pergi Jalan Perak, balik ke Kelugok. Lalunya aku pakai jalan yang tadi tu, Jalan Perak, masuk ke sini dulu lah. Oh, dandan dia pergi tu, dandan dia keluar tu. Okey, sini hampa akan masuk kiri. Hampa akan nampak Astaka ni, lilitan stadium yang Astaka ni, tempat minum memakan semua. Okey, ni Stadium Bandaraya. Kita terus lagi. Dekat sini parking memang banyak guys, parking sekeliling tempat ni ada, tapi dia akan jadi penuh kan. Untuk kereta memang agak limited lah. Kereta di sini satu tempat parking. Okey, dah sampai tadi. Ni ambil lah. Semua sini semua boleh parking ni. Okey, nampak dah meriah, dah start meriah lah. Motor pun memang penuh gila. Tu aku nak cari spot. Kita boleh pusing lagi. Kalau untuk motor sini boleh guys, pusingnya. Okey, aku nak buat tengah sikit. Tak apa, aku rapat kiri sikit.
minta duit lah. Tak payah minta duit, tak ada banyak duit sini. Ok, hampa tengok lah. Itu lah, ini rock walk guys. Itu Stadium Bandaraya. Ok, jom kita tengok barang apa yang rare kat sini. Aku tak record pakai GoPro, aku akan simpan. So kita akan record pakai My Band Meta. Let's go.